yaitu Abi Haji Muhammad Abi di Kota Fajar nilai untuk bacut dalam hal tersebut apakah sah ataupun hana sah. Kepada Abu Lun Palake dengan segala hormat. Jadi moderator yang terhormat, untuk hanya dilunda catatan-catatan bacut yang mungkin bermanfaat untuk tanya bersama. Di mana dalam pertanyaan Buno, bagaimana pernikahan syarifah atau kerunan Nabi dengan ahwal atau orang biasa ataupun yang tidak sekupu lah. Jawabannya, pernikahan keduanya sah asal ada redha daripada pihak syarifah dan walinya. Satu, baik yang menikahkan itu wali yang munfarid seperti wali mujbir, ayah atau saudara laki-laki yang tunggal, atau salah seorang daripada beberapa saudara yang sama pada derajatnya serta redha yang lainnya. Yang hukum ini. Untuk penjelasannya, alasannya ataupun nasnya, pertama, Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan Fatimah binti Qais, beliau adalah dari suku Quraisy, untuk menikah dengan Usamah kesayangan Nabi SAW dan maula beliau. Kan jelas kan? Berarti Nabi kira pernah berkahwin, iaitu Fatimah bin Qais adalah dari suku Quraisy dengan Usamah. Usamah adalah anak angkat daripada Nabi ataupun yang dimerdekakan oleh Nabi atau maula. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, telah mengawinkan oleh sahabat Huzaifah akan anak perempuan dari saudaranya yang laki-laki, yaitu Walid bin Utbah dengan maulanya yang bernama Salim. Ini dua buah peristiwa masa Nabi kejadian bahawa Nabi kira nak berkahwin yang hana sekupu, iaitu daripada pihak syarifah dengan penanda yang koin syarifah. Tapi tentu dengan sendirinya redha kedua belah pihak, kan? Kemudian yang lebih jelas iaitu di dalam kitab Nihayah. Di dalam kitab Nihayah bab pasal kifaah ini kebuka. Wahya mu'tabarah fin nikah daf'an lil ghar la li sihhati mutlaqan wa illa lama saqatat bil isqat ka baqiyati syurut. Bal haisu la ridha minal mar'ah wahdah fi jabbin wa anatin wa walihal aqrab bima siwaha ala ma ya'ti. Kemudian lanjutkan sini, idza zawwajahal waliyu, menyai perkahwin le wali ghaira kufain, hana sekupu perkahwin le wali, tapi biradhaha, dengan redha dia redha itu. Lagi umpama syarifah pun perkahwin le wali, sedangkan syarifahnya redha untuk berkahwin dengan agam yang ditunjuk oleh wali. Baik yang munfarid ataupun baik yang munfaridnya anak ayah ataupun saudara. Yang bagaimana hukum ni? Nyaho jawabannya itu. Jawabannya sah. Jawab di sini sah lagi. Ataupun nanti diperkahwin oleh sebahagian aulia, mana sebahagian wali-wali dia, wali ramai sederajat nama walinya. Kemudian diperkahwin redha nama yang baqin, yang ketinggalan juga hukumnya sah. Demikian tersebut di dalam kitab Nihayatul Muhtad karangan Imam Ramli rahimahullah ta'ala. Menanti dalam kitab yang lain, dalam Fiqhul Islami wa Adillatuh lagi nanti penjelasan, dan menanti dalam Iqna' pun demikian penjelasan. Demikian sebagai tanggapan bacut.